Kenapa lagi, Zang? Kamu faham tak? Aku duk lemuk orang pergi kamu. Berapa kali aku nak kabar kamu? Dah 5 orang. Itu bukan salah aku. Dah, Zang. Berapa kali dah aku nak kabar kamu? Dan aku dah akan jadi masa dulu balik. Tapi Kenapa? Aku rasa better mau jaga hubungan malam ni. Jangan ulang bersama macam buat kat aku. apa tak macam Mudina? Hati aku pun ada kat kamu lagi. Dah ni banyak mani dah. Mulai dulu lagi duduk mani. Aku serius ni Dina. Aku sayang kamu. Sayang. Dah ingat ke kenapa buat kat aku dulu? Mu ni buat apa yang payah nak tinggal aku? Aku curang. Aku layan mu lebih kurang. Tinggal je lah aku. Lelaki lain berambut ke boleh harga mu. Zang. Jahat macam mana sekalipun mu, aku dah akan tinggal kamu. Aku tahu. Mungkin mu buat semua benda ni sebab aku juga. Aku tahu mu bukan sengaja nak curang aku. Dah, Zang. Aku tak berputus. Kita start balik hubungan ni. Mu ni beres tak? Ada kau orang curang tak sengaja? Kita putus je lah. Mu tak malu ke dengan orang lelaki gini? Biar agak ada maruah sikit. Mu buang aku macam siapa, Zang? Ada mu fikir dok perasaan aku, hati aku. Dan ni bila aku sembuh, mu mari cari aku balik. Aku tak faham apa mu nak. Dina, bagi aku peluang. Kalau mu mari untuk minta maaf, aku maaf dah. Tapi untuk terima mu balik, aku tak akan. Sekali hati aku hancur, aku tak akan sama lagi macam kenal dulu. Mu tak sekecil aku lah. Tu dalam hatimu. Ada aku riang. Mu tak hidup kot tanpa aku. Melihat pada bintang-bintang terpisah jauh di angkasa sana, dan kini semuanya telah hilang. Meh, Mau jumpa siapa? kau lah. Kawang. Ingat aku bodoh. Tu mu kan? Aku kan bodoh ke mu kan? Jangan ada nak pergi ke ya? Mu ni bodoh ah. Dah awak ni buat apa? Saya ada hal sikit dengan Yak Di. Lagipun, dia tu act saya je. Apa awak nak marah sangat? Sebab dia mu lah kena bagi mu jumpa ke ya. Cakaplah aku jumpa aku. Kenapa mu rasa? Mu jangan aku panas, Zang. Muak kali lagi, memang aku jumpa Tina tu. Sabuk mari lah. Mu ni? Mu dengar tak? Awak, Cik tolong beli benda ni jap. Tengoklah kalau duit lebih. Awak ni buat apa? Lebih kurang cakap lah ni. Lebih kurang mana lah? Mu dah cakap gini dengan aku biasa. Lepas pada mu jumpa mu itu, lebih kurang mu cakap dengan aku lah ni, awak. Dia buat apa nak kait dia? Oh benda kali. Kejap nak balah mu. Weh, mu yang cari pasal. Mu nak perasan mulai aku kali ni. Matang mu ni, awak. Mu ni memang. Aku berbual yang mula ni bukan sebab aku, tapi sebab mu.
Aku apa? Ha? Kamu aku apa? Dah apa malah nak balas mu. Mu memang nak balas dengan aku pun. Cakap banyak kamu ni. Mu tunggu aku serang datang tu. Nak main gila dengan aku kok. Mu sekali Lina, mu hilang aku. Zang! Awak Zang lama tak jumpa mu Zang. Lihat dia ni. Pegang-pegang bang, nak sabuk ni. Mana Zang? Balas mat aku. Mana dengan mek apa pula? Gimu main jauh serabut aku. Dah baik Zang. Aku minta kali ni apa yang bayar nak. Aku tahu aku salah. Tapi tolonglah bagi peluang. Aku tak boleh lupa kamu lah. Macam Pak Bos sebelum ni, aku memang boleh maafmu. Tapi untuk terima mu balik, benda tu memang tak akan berlaku. Lina, tolonglah bagi peluang. Mu sayang aku ya. Sayang tu memang masih ada. Tapi rasa kecewa ni lagi banyak daripada rasa sayang. Tak semua orang layak diberi peluang, Zang. Contohnya orang macam mu. Dah, Zang. Berhenti lah kerja aku. Lina. Lina. Wan dengar. Sekali racuk. Kau sebab aku tak wish good night malam. Kenapa, Mat? Apa benda? Ya ke tak ada apa? Zang, Zang, buat apa? dia cari aku. Dia bawa nak. Nak rebek? Patut royak je lah mungkin banyak aku lah ni. Habis itu. Ada masa ni dia kasih aku. Kau nampak dah. Dok lah, guna nama aku. At least kalau dia tahu aku gawe ni, dia tak kacau dah mu tu. Mana tahu? Kalau gawe sungguh pun, aku ya kamu. Aku pun semak gak apa. Ngaruk lah, Mu. Aku nak cakap dengan mu jap. Boleh? Nak cakap apa? Ada lah. Tapi kita dua. Boleh? Ke mu goyang? Kali mu goyang, ajak aja Tani sekali. Mak bapak yang main bro. Tiba. Tahu benda. Lina, buat sausi lah. Mau masuk lah. Mu orang bawa kesembang ah. Ingat bro, zirafah tu wujud. Main gila. Yang bro rasakan. Riha, nak cakap apa? Aku nak tanya mu. Mu ada hati lagi kat Zang? Perlu aku jawab soalan mu. Aku nak mu jawab. Mu faham tak? Mu perlu tanya soalan tu pada Zang, bukan dekat aku. Masalahnya Lening, mu yang kacau Zang. Mu dah buat apa dengan aku ah? Aku tak ada masalah dengan mu. Aku kenal pun dok mu ni. Lebih kurang mu ah. Mu nak ganding aku Lening. Lepas mu jumpa Zang, Zang lah yang aku lebih kurang. Zang cari aku, bukan aku cari dia. Zang lah yang mu lebih kurang. Tu masalah mu, bukan masalah aku. Takut mu kot dah pandai layan dia. Alah, saya cakap mu. Mu pun nak mula.
Aku bukan puan tak ada maruah. Sekali orang dah buat aku jatuh, jangan harap aku berdiri untuk ia lagi. Kalau tu aku, kalau mu aku dah ahwah. Pesan ke Zang tu, bawa cari aku pani. Siang kau awak ia ni. Kita puang, maruah kena jaga. Jangan duk berlapor sangat duk kerja ke lelaki tamu kita.